Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam video ni kita sambung untuk topik broadcast lah. Okey, yang pertama kita dah pun berjaya upload kita punya database. Dan yang kedua adalah kita nak managekan kita punya subflow kita supaya kita dapat attachkan masa kita nak broadcast tu nanti. Alright, so untuk manage subflow, anda tak perlu nak create daripada kosong terus. Saya ada sediakan button dekat bawah ni. Anda boleh klik button install custom broadcast tu, install flow custom broadcast. Lepas tu bila dah klik, dia akan buka terus paparan macam ni tau, app.sponsen.ai. Jadi saya nak anda tengok dulu dekat bahagian sini untuk make sure anda install ke dalam workspace yang betul. Kalau anda ada satu workspace tak ada masalah, tak perlu tengok pun tak apa. Tapi kalau anda ada multiple workspace, anda kena tengoklah anda nak install dekat dalam workspace yang mana. Contohlah, saya tersalah lah, saya tak nak install dekat dalam Dimagia ni, saya nak install dekat dalam template closer board ni. So saya tukar dulu workspace, kemudian saya klik balik button ataupun saya copy paste balik je link tadi tu. So dia akan keluar macam ni. Nampak tak kat atas ni dia dah bertukar kepada template closer board. So ni saya tukar balik Dimagia, dan saya klik button ataupun saya copy paste lah link tu kan, and then nampak dia dah berubah kepada Dimagia. So kita berada di dalam workspace yang betul untuk kita install template custom broadcast ni. Alright, kemudian klik sahaja kepada button install template. Lepas tu kita klik sahaja next step dan pilih kita punya chatbot name ni. Kalau macam saya single product lah, tapi kalau macam anda mungkin nama dia berbeza kan, tak ada masalah, just klik sahaja, kemudian klik pada button install now. Lepas tu kita tunggu dia install sekejap. Okey, dia dah settle, dan klik pada button open board. Alright, so bila kita dah klik pada button open board, dia akan keluar terus dekat dalam kita punya flow ni, dekat dalam chatbot punya flow, dan anda akan nampak custom broadcast dekat sini. Tak kisahlah dia punya version number berapa pun, tapi as long as dia custom broadcast, kita ambil dekat sini. And then klik dekat custom broadcast ni. So anda akan nampak paparan macam dia, apa benda pula ni yang bercelaru apa semua ni kan. So tak ada masalah, saya akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama, anda perlu klik pada button edit flow dulu. Okay, and then barulah kita boleh edit flow dekat dalam ni. So ni nampak tak, dia ada benang-benang apa semua ni kan. Ini yang kita panggil dululah sebagai menjahit chatbot. Sekarang dah kurang dah nak menjahit chatbot ni, tapi adalah certain part tu kita perlu menjahit sedikit. Tapi tak ada masalah, semua benda saya dah keluarkan untuk anda, cuma anda perlu adjust semula sahaja. So, perkara pertama anda perlu adjust adalah dekat bahagian go to ni dulu. Klik sahaja, dia akan pop up keluar satu box dekat sebelah kanan. So, dekat sebelah kanan ni dia akan ada go to subflow or not, choose subflow or not kat sini. So, klik dekat box ni, and then saya nak anda type dekat search box ni BR. Okay. So, dia akan filter lah broadcast, flow yang ada perkataan BR ni kan. So saya nak anda ambil yang ketiga ni, broadcast check opt out. Okay, ambil broadcast check opt out, bukan broadcast opt out, broadcast check opt out. So ambil yang ni, so dia akan keluar macam ni. And then anda akan nampak kat sini dia ada proceed dan juga skip. Kalau kita tengok sini dia ada circle dekat sini kan, circle ni. So untuk circle yang proceed ni, just hover je, dia akan besar tau, jadi besar macam ni, nampak tak? Gitu kan. Okay, so hover je dekat sini, klik, saya kena besarkan sikit, kecil sikit. Okay, hover dekat sini, klik, and then drag, masukkan dekat dalam circle yang besar ni. Dia akan attach lah, dia akan attach, auto attach kat sini kan. So lepaskan. Kita dah berjaya menjahit go to kepada send message 1. Proceed, dia akan hantar kepada send message 1 kita kat sini. Alright. Yang kedua, saya nak anda tengok dekat bahagian sini. Go to ni pula. Okay. So go to ni, tekan, sama juga, choose subflow. Yang ini pun kita tukar kepada BR. And then kita ambil yang kedua ni, broadcast opt out. Klik kat sini. And then output satu ni, sama juga, yang ni, klik, drag, lepaskan dia kat sini. Make sure sometimes dia ada penyakit sikit lah dekat dalam sistem saya ni. Kadang-kadang bila kita dah connectkan dia, yang ini dia jadi, circle ni dia jadi macam color macam ni juga. Kalau dia jadi color macam ni, anda perlu klik kat sini. Okay, hover saja dekat ni, and then klik button delete dulu. Delete and then confirm. Lepas tu anda kena buat lagi sekali. Klik and buat macam ni sampai dia punya circle jadi gelap. Kalau circle dia masih lagi color putih macam ni,
kena delete dan buat sampai dia jadi gelap. Dia kadang adalah jadi penyakit. Saya tengok dalam few days ni, saya tak pasti kenapa, tapi so far sekarang jaranglah berlaku. Cuma kalau berlaku, kalau dia jadi macam tu, apa yang berlaku sebenarnya adalah bila dia jadi macam tu, sebenarnya walaupun benang tu dah dijahit tapi dia masih tidak connected. So anda ingatkan benda tu dah connected tapi rupa-rupanya tidak. So anda kena make sure dia jadi gelap baru okey. Alright. So apa yang berlaku kat sini adalah kita dah buat satu custom workflow kita, cuma kita belum connectkan lagi. Saya tunjukkan anda dekat tempat yang dah siap lah, yang dah ada. Sebab dalam saya punya yang dekat bahagian sini, saya tak ada template message yang saya boleh pilih. Jadi saya pinjam sekejap satu flow yang dah siap, okay? Dekat dalam ini. So apa yang berlaku dekat sini adalah, saya klik edit flow dulu, saya tunjukkan balik kepada anda. Okay, dekat sini kita nak check dulu sama ada orang ni pernah ataupun tidak dia klik pada button stop message saya. Sebab every time bila saya buat broadcast, okay, saya sangat sarankan untuk anda letak satu button stop message saya supaya customer senang untuk opt out daripada kita punya broadcast message pada masa akan datang. Kenapa? Sebab kita nak maintainkan kesihatan nombor WhatsApp kita tu supaya tak kena ban. Anda perlu ingat, walaupun kita menggunakan WhatsApp Cloud API, tapi kalau ramai orang block kita, Meta dia akan ambil kira benda tu, dan bila dia punya rate tu rendah ataupun tinggi ke macam tu, dia akan ban kita punya nombor juga. So walaupun berbayar, tidak bermakna kita boleh broadcast sesuka hati kepada orang yang tak nak. Alright? Jadi itu sangat penting. Sebab tu saya sangat sarankan untuk anda letak button stop message ni lah. Cuma nanti saya akan tunjukkan lah macam mana lagi dekat dalam ni. Cuma anda nanti kalau anda dah faham, nak go back kepada video ni, tengok balik video ni nanti kan. Alright. So apa yang berlaku kat sini, subflow yang pertama ni dia akan pergi kepada satu flow yang lain lah. Dia akan buka satu flow yang lain. Dia akan check dulu dekat dalam database kita tu, dalam CRM kita, orang ni dah pernah klik tak button opt out. Kalau tak pernah, dia akan hantar kepada proceed. Kalau pernah, dia akan hantar kepada skip kat sini. So bila skip, apa yang berlaku kat sini? Kosong lah. Kita tak akan hantar message dekat customer tu. Macam tu. Kalau proceed, baru dia akan hantar kat sini WhatsApp message template. This message yang akan dihantar kepada customer kita tu nanti, dia akan jadi macam tu. Dalam banyak-banyak ni, semua ni hanya ini sahaja yang customer akan nampak. Ni adalah background proses kita lah, okay, di bahagian belakang kita. That's why walaupun dekat dalam WhatsApp business kita dah boleh send message, send broadcast message dan sebagainya kan, tapi dia tak ada option untuk benda-benda macam ni kan, untuk kita double check dulu, untuk kita record dulu dan sebagainya, benda-benda macam tu. That's one of the pros kenapa kita perlu menggunakan sistem lah. Walaupun kita nak buat broadcast, dah boleh buat dekat dalam WhatsApp business, guna WhatsApp Cloud API, berbayar juga, tapi kita ada option untuk selenggara ataupun managekan kita punya broadcast message tu supaya sampai kepada orang yang tepat dengan lebih baik lah, orang katakan. Alright, so bila kita dah hantar message ni, perkara pertama yang anda perlu tahu adalah kita hantar message, macam mana kita nak bagi tahu AI agent kita nanti, chatbot kita tu yang kita ada hantar message. Sebab message ini tidak disimpan ke dalam kita punya conversation log tau, AI agent punya conversation log. That's why dekat bahagian continue to next step ni nanti, dia ada satu bot user API di mana kita boleh appendkan message, apa message yang kita hantar kepada customer tu. Okay, apa message yang kita hantar, maksudnya apa sahaja yang ini kita boleh edit, and then kita boleh ambil benda ni, kemudian kita boleh copy paste je dekat sini. Kita copy paste dekat sini. So nanti bila customer reply message broadcast kita tu, nanti chatbot akan faham. Chatbot ada konteks conversation tu. Kalau kita tak buat benda ni, nanti kalau customer reply, chatbot tu tak faham apa yang dia bagi tahu, dan dia mungkin tersalah faham dan dia cuba memandai-mandai. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Alright? So, apa yang perlu anda buat, saya recap semula.
settlekan dulu go to 2 ni, dah settle benda tu. Lepas tu nanti anda just klik kat sini, edit, dan anda boleh pilih apa mesej yang anda nak hantar kepada customer. Kemudian copy juga dia punya ayat ini, masukkan dekat dalam ni, dekat dalam ni, and then settle. So anda dah boleh buat broadcast tu. So broadcast tu nanti tengok dekat dalam video yang seterusnya. Alright? So kalau tak faham, ulang semula, tengok semua video dan ulang satu persatu balik sampailah anda faham. Kalau tak faham juga, beritahulah dekat saya, dekat dalam grup, mungkin saya akan explain dengan lebih baik lagi lah. Alright, so itu sahaja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.